Minum. Maklumlah, kau orang datang lewat. Makanan semua dah habis. Tak apa pakcik. Kita orang ni dah kenyang. Kita datang ni nak duit raya je. Tak boleh. Kalau kau datang raya ni, kena makan-makan dulu. Tadi kan pakcik kata makanan dah habis. Jadi, bolehlah kita orang dapat duit raya. Memang makanan dah habis, tapi air ni ada lagi. Kau orang kena habiskan air dulu, baru dapat duit raya. Tapi kan pakcik, kita orang sebelum singgah rumah pakcik ni, kita orang dah singgah rumah pakcik ni, dah Suki, pakcik Alif, pakcik Hasimin. Kita orang dah minum kenyang dah pakcik. Lagipun pakcik, air rumah dia orang sedap-sedap pakcik. Rumah pakcik ni air kosong je. Rumah dia orang kau orang boleh minum pula. Jadi kat sini kau kena minum lah. Banyak sangat pakcik, kembung perut kita orang. Pakcik. Tak apa, minum sikit seorang. Minum sampai habis. Nanti pakcik bagi duit raya. Cepatlah kau. Tuang je lah. Aku isi air dekat kau aja. Tak payah, kau isi kat kau je. Dekat aku je. Satu gelas air pakcik. Yang ni aku habiskan lah. Habiskannya. Habis pun air mineral satu tong. Macam tu lah. Ni pakcik nak pesan ni. Pergi beraya rumah orang, duit raya tak wajib pun. Yang penting bermaaf-maafan. Betul tu pakcik. Tapi, macam mana kita orang nak maafkan pakcik kalau tak dapat duit raya? Ni lah budak zaman sekarang. Nah, main tanda tangan. Dapat duit raya. Kau dapat berapa je? Banyak. Tengok. 10 sen je. Engkau? Aku pun dapat 10 sen. Kita kembung perut-perut nak habiskan satu botol ni. Dia boleh bagi 10 sen je. Tak kisahlah berapa nilai dia pun. Janji, ikhlas. Johnny Razabal, aku rasa kita perlu ikhlaskan diri kita juga. Aku pun rasa macam tu. Jomlah. Jangan apa pergi. Masih menebak. Aduh. Ada pun duit raya kan? Itulah. Kalau bagi awal-awal tadi, tak adalah kita kerja lebih. Itulah. Pakcik, kita orang balik dulu Terima kasih bagi duit raya. Terima kasih pakcik. Bye, selamat raya pakcik. Baiknya hati pakcik.